bersama saya di sini adalah yang berusaha Encik Roslan bin Muhammad Noor, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi, merangkap Wakil Rasmi Encik Azman bin Safi'i, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Baik Tuan, sebagai perasmi kejohanan pada tahun ini, bagaimana Tuan melihat penganjuran kejohanan olahraga tahunan SK Taman Kota Jaya kali ke-22 ini secara keseluruhannya? Terlebih dahulu saya nak merakamkan ucapan jawatan terima kasih kepada pihak sekolah di atas kesudian untuk menjemput saya bersama-sama dalam perasmian kejohanan olahraga pada hari ini. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada pihak sekolah yang telah pun bertungkus lumus menyediakan kejohanan ini dengan cukup hebat ni. Tadi saya berpeluang untuk menerima lintas hormat daripada 6 kontijen rumah sukan. Di situ saya dapat melihat setiap kontijen yang menyertai pembarisan telah pun mempersembahkan persembahan yang cukup kreatif seiring dengan matlamat dan juga objektif unit ataupun rumah sukan masing-masing. Jadi maknanya kejohanan ini dibuat bukan secara tergesa-gesa tetapi melalui satu persediaan yang cukup lengkap dengan adanya kerjasama yang cukup padu antara pihak sekolah, ibu bapa, PIBG dan juga pelajar-pelajar sekalian. Jadi saya percaya sekolah Kebangsaan Taman Kota Jaya ini merupakan sebuah sekolah yang hebat dan telah dapat melaksanakan kejohanan olahraga kali ke-22 dengan jaya dan cukup gilang gemilang sekali. Baiklah, terima kasih Tuan. Soalan kedua Tuan, apakah pesanan atau kata semangat yang ingin Tuan sampaikan kepada atlet muda yang bertanding hari ini? Baiklah, sebagaimana yang saya telah nyatakan dalam ucapan saya tadi, kepada anak-anak atlet yang bertanding pada hari ini, inilah masanya. Inilah masanya untuk kita membuktikan kita punya prestasi dan juga kehebatan di mana anak-anak yang cemerlang dalam pertandingan pada hari ini insya-Allah akan seterusnya bertanding di peringkat yang lebih tinggi. Jadi untuk itu saya menyeru kepada anak-anak atlet sekalian, bertandinglah secara bersungguh-sungguh. Inilah masa yang terbaik untuk kita membuktikan kemampuan kita dan saya percaya dengan usaha yang bersungguh-sungguh insya-Allah anak-anak atlet kita akan lebih maju di masa-masa yang akan datang di peringkat yang lebih tinggi insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan di atas perkongsian pesanan dan kata-kata semangat tersebut. Semoga ianya menjadi pembakar semangat buat murid-murid dan barisan atlet pada hari ini. Bersama saya, Cikgu Zubair bin Ismail, Guru Besar SK Taman Kota Jaya yang juga merupakan insan yang menjadi tulang belakang penganjuran kejohanan olahraga tahunan SK Taman Kota Jaya kali ke-22 ini. Baiklah Cikgu, persoalan saya, cuba Cikgu kongsikan apakah objektif utama sekolah menganjurkan kejohanan olahraga tahunan ini? Alhamdulillah, objektif utama penganjuran olahraga adalah untuk kita mencungkil bakat-bakat baru atlet untuk kita pertandingkan di peringkat daerah, negeri dan kalau ada kemenangan kita akan bawa ke kebangsaan. Yang kedua untuk kita melatih semua atlet berdisiplin, kebolehan memimpin dan semangat berpasukan. Baiklah Cikgu, adakah pihak sekolah menerima kerjasama daripada guru, ibu bapa dan komuniti tempatan? Alhamdulillah, kita mendapat kerjasama dari semua pihak, terutamanya dari penongkanan, penyelaras program, guru-guru, PIBG, KSIB, para ibu bapa dan pemimpin setempat yang bersama-sama membantu menjayakan kejohanan olahraga tahunan pada kali ini. Dan saya amat mengharapkan kerjasama ini dapat diteruskan untuk masa-masa akan datang. Baiklah, menurut pandangan Cikgu, apakah yang paling membanggakan tentang pencapaian murid tahun ini? Pencapaian murid tahun ini ada peningkatan, ada atlet yang dapat memecahkan rekod dalam acara lontar peluru 12 dan lompat tinggi perempuan 12. Baiklah, terima kasih Cikgu di atas kesudian ditemu bual sebentar tadi.
Bersama saya di sini adalah Tuan Haji Misran bin Tukiman Merangkap yang Dipertua PIBG SK Taman Kota Jaya. Sebagai YDP PIBG SK Taman Kota Jaya, bagaimana Tuan melihat kejohanan olahraga kali ini mencerminkan semangat kesepakatan antara pihak sekolah, ibu bapa dan murid SK Taman Kota Jaya? Pertamanya saya mengucapkan berbanyak-banyak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sepanjang penglihatan saya dengan persoalan yang diajukan tadi, saya melihat satu keseragaman, kesepakatan serta satu pemufakatan yang sangat baik yang telah diterapkan dari awal hingga kini, yang mana semua orang terlibat secara langsung untuk menjayakan program sebesar dan sehebat ini. Jadi perkara ini harus diteruskan dari semasa ke semasa untuk kita melihat kemenjadian murid itu benar-benar berlaku dengan jayanya. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan yang tak secara langsung bagi menjayakan program sebegini. Baiklah, dalam pemerhatian Tuan, apakah nilai atau karakter positif yang dapat dilihat berkembang dalam diri murid melalui penganjuran kejohanan seperti ini? Bagi pengamatan saya, apa yang saya lihat dari segi penglibatan murid itu, dia bukan saja dapat mengetengahkan bakat-bakat anak-anak itu sendiri yang selama ini mungkin terpendam. Tanpa kejohanan sebesar ini, tak mungkin mereka ini dapat menterjemahkan kebolehan diri anak-anak sekoja itu sendiri. Ini adalah satu perkara yang positif. Dari peringkat akar umbi, dari pera, kita telah terapkan mereka ini menjadi seorang atlet mewakili sekolah yang sangat berjaya. Sangat baik, positif. Saya melihat hari ini anak-anak kita dapat menunjukkan daya saing antara mereka untuk memastikan mereka adalah juara. Tetap juara yang mereka tunjukkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Haji di atas kesudian ditemu bual sebentar tadi.